kita tidak nampak keterbukaan kita dalam percakapan kita. Okey, saya terima satu soalan daripada video yang saya share tentang jangan gunakan bahasa badan ni. So dalam video tu saya kongsikan dengan anda semua tentang kalau kita duduk bercakap dengan seseorang, jangan menggunakan bahasa badan berpeluk tubuh macam ni ataupun macam ni ataupun menyandar macam ni. So itu adalah no-no bila kita bercakap dengan seseorang. So rakan kita tanya, kalau bercakap waktu berdiri macam mana? So jawapannya pun sama. Bila kita bercakap masa berdiri, jangan sekali-kali kita berpeluk tubuh, right? Ataupun begini Sebab apa? Sebab kita seolah-olah tak bersedia dalam satu-satu conversation, ataupun kita tidak nampak keterbukaan kita dalam percakapan kita. So bayangkan saya cakap ni, okey tuan dan puan, sebenarnya saya nak kongsikan dengan anda satu perkara dan benda ni saya dah lama dah nak share dengan tuan dan puan. So how does it feel? Ataupun saya buat macam ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, hari ni saya nak kongsikan dengan tuan dan puan yang mana perkara ni saya dah lama nak kongsikan dengan anda. So, mana satu yang anda prefer? Macam ni ke? Macam ni. Of course, saya yakin dan percaya bila kita bercakap dengan open posture, ianya akan lebih approachable insya-Allah. Alright? So, tuan dan puan dapat something tak? Kalau dapat, cek komen dapat.